Hai semua, nama saya Cikgu Shirley. Dalam kelas hari ini, Cikgu akan membincangkan kertas percubaan SPM 2025 bagi BM Kertas 2 Melaka. Okey, jadi mari kita lihat soalan 1 iaitu morfologi. Jadi morfologi adalah tentang kata, perkataan, words dan calon dikehendaki bina ayat berdasarkan perkataan yang dipilih. Okey, jadi mari kita baca soalan terlebih dahulu. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 4 kata bantu. Jadi, apakah itu kata bantu? Jadi, kata bantu ni adalah perkataan yang hadir sebelum kata kerja atau kata adjektif. Okey, contohnya akan, pernah, telah, sedang, belum dan sebagainya. Okey, jadi mari kita baca petikan yang diberikan terlebih dahulu. Sambil kita baca, kita cuba cari 4 kata bantu yang terdapat dalam petikan. Okey, aktiviti pengeluaran plastik global yang terus meningkat dan pengurusan sisa yang tidak betul telah menyebabkan. Jadi telah ni ialah kata bantu. Okey, nanti kita perlu bina ayat. Okay, termasuklah mikroplastik menjadi perkara biasa dalam alam sekitar. Mikroplastik boleh, jadi boleh ni ialah kata bantu juga Okay, boleh dihasilkan secara sengaja bagi produk tertentu atau terhasil daripada pemecahan barangan plastik yang lebih besar. Kehadiran mikroplastik yang berterusan dalam alam sekitar adalah amat membimbangkan kerana mikroplastik akan mengancam ke ekosistem dan menimbulkan masalah kesihatan yang serius. Jadi ayat ini ada tak kata bantu? Ada. Nampak tak? Akan. Okey, akan ya. Buktinya, mikroplastik pernah dikesan. Jadi pernah ni ialah kata bantu juga. Okey, dikesan di dalam tisu dan organ manusia. Pendedahan berterusan terhadap bahan kimia ini sudah terbukti membahayakan kesihatan manusia dalam jangka masa yang panjang. Okey, jadi kalau petikan mengandungi lebih daripada 4 kata bantu, kamu hanya perlu pilih 4 saja. Okey, mana-mana 4. Dan calon dikehendaki bina ayat sendiri. Okey, jangan salin terus daripada petikan ya. Okey, perlu bina ayat sendiri dan pastikan ayat tu ialah ayat yang matang. Cukup panjang. Jangan guna perkataan tu sebagai peribahasa atau kata nama khas. Okay, jadi sekarang mari kita lihat jawapan lengkap yang cikgu dah sediakan. Mari kita lihat nombor 1. Okay, telah. Okay, kerajaan telah melaksanakan pelbagai program pendidikan bagi melahirkan modal insan berkualiti. Okay, jadi telah ialah apa? Telah ialah sudah. Already been, have been, has been. Okay? Jadi telah melaksanakan, carried out education program, okay, bagi melahirkan, to create modal insan berkualiti, means the new generation, okay, human, new generation, a higher quality new generation, yeah. Okay, nombor 2, boleh. Boleh means can, yeah. Remaja, jadi kalau nak bina ayat matang, kita guna kerajaan, remaja, ibu bapa, pihak sekolah, okay, supaya ayat kamu akan jadi lebih matang, lebih berkualiti, ya. Okay, remaja boleh mencapai kejayaan cemerlang. Okay, kejayaan cemerlang excellent, can achieve excellent results jika mereka berusaha gigih dan berdisiplin. If they work hard and discipline. Okay? Nombor 3, akan. Akan is will. Future tense will. Okay, jadi kita guna generasi muda akan menjadi tonggak kepimpinan negara pada masa hadapan. So the new generation, the young generation, they are going to be the future leaders of our country. Okay? Okay, nombor 4, pernah. Pernah is like, I have been, or I participated, or I joined before. Okay, pernah, I've been. Okay? Saya pernah mewakili sekolah, I've represented the school dalam pertandingan pidato, so in a debate competition. Peringkat daerah, district level, dan memperoleh kemenangan. Okay, and won. Okay, means win lah, memperoleh kemenangan. Ya, okay, jadi lepas kamu dah bina semua ayat ni, kamu semak semula, pastikan tak ada kesalahan ejaan,
tanda baca dan struktur ayat tu betul. Pastikan ayat yang dibina tu bukan ayat tergantung ya. Ayat dibina tu mesti ada subjek dan predikat. Okey, lepas tu dapatlah 8 markah. Ya, 4 markah untuk telah, boleh, akan, pernah. Okey, dan 4 markah lagi untuk bina ayat kalau tiada kesalahan. 1, 2, 3, 4. Okey, selepas itu kamu sambung dengan soalan kedua iaitu sintaksis.